Sultan Mahmud Shah menjatuhkan hukuman mati ke atas Tun Mutahir dan ahli keluarganya. Bayangkan sebuah kota yang suatu masa dahulu menjadi pusat dunia. Setiap hari, kapal daripada China, Arab, India dan Eropah masuk keluar pelabuhan. Di sinilah berdirinya sebuah empayar Melayu yang digeruni di seluruh Nusantara, Melaka. Pada zaman kegemilangannya, Melaka ni bukan sekadar kaya. Melaka teratur, ada undang-undang, ada sistem pentadbiran, ada kekuatan tentera dan ada pengaruh yang membuatkan kuasa asing menghormatinya. Jika mahu berniaga di rantau ni, Melaka adalah pusat yang tidak boleh dielakkan. Namun seperti banyak empayar besar dalam sejarah, kejatuhan Melaka tidak berlaku dalam satu malam. Ianya bermula perlahan-lahan dari dalam istana sendiri. Sekitar tahun 1508, suasana politik dalaman Melaka mula menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Istana dipenuhi dengan pembesar yang berpengaruh dan saling bersaing. Pada ketika ini, Bendahara Tun Mutahir muncul sebagai tokoh paling berkuasa selepas Sultan Mahmud Shah. Beliau menguruskan pentadbiran, ekonomi dan banyak urusan penting kerajaan. Selagi Tun Mutahir berada di kedudukannya, Melaka masih berfungsi dengan stabil. Namun dalam dunia politik, kuasa besar jarang hadir tanpa cabaran. Pengaruh Tun Mutahir menimbulkan rasa tidak senang di kalangan beberapa pembesar lain, termasuklah Raja Mendelia dan Sikitul. Dalam suasana penuh iri hati dan persaingan ni, fitnah mula disebarkan. Jadi menurut sumber tradisi Melayu, Raja Mendelia dan Sikitul menuduh Tun Mutahir melancang untuk mengukuhkan pengaruh melalui jaringan perkahwinan anak-anaknya dengan tujuan menggugat kedudukan Sultan. Fitnah ini tidak disampaikan secara terbuka, sebaliknya bergerak melalui bisikan dan adu domba. Lama-kelamaan cerita yang diulang berkali-kali mula diterima sebagai kebenaran. Pada masa yang sama, beberapa riwayat tradisi juga menyebut bahawa Sultan Mahmud Shah yang sedang berdepan dengan tekanan peribadi dan politik yang berat. Sama ada faktor emosi ini memainkan peranan besar atau sekadar mempercepatkan keputusan. Jadi para sejarawan masih berbeza pandangan. Namun yang pasti keputusan-keputusan penting tu dibuat dalam suasana istana yang penuh kecurigaan dan hasutan. Jadi pada tahun 1509, tanpa siasatan yang menyeluruh seperti yang diharapkan, Sultan Mahmud Shah menjatuhkan hukuman mati ke atas Tun Mutahir dan ahli keluarganya. Tun Mutahir, isterinya, anak-anaknya termasuk Tun Ali, suami kepada Tun Fatimah, semuanya dihukum bunuh. Peristiwa ini bukan sahaja menghilangkan seorang bendahara yang berpengaruh, tetapi turut menggoncang struktur pentadbiran Melaka. Tun Fatimah kemudiannya menjadi permaisuri Sultan. Menurut sumber tradisi, beliau memainkan peranan penting dalam mendesak agar kebenaran disiasat semula. Akhirnya Raja Mendelia, Sikitul dan pengikut mereka dijatuhkan hukuman mati. Namun ketika itu, kerosakan dalaman sudah berlaku. Kepercayaan pembesar terhadap istana semakin luntur dan semangat rakyat mula merosot. Melaka masih berdiri sebagai empayar. Pelabuhan masih sibuk. Perdagangan masih berjalan. Tetapi dari dalam, Melaka sudah kehilangan kestabilannya. Dan dalam keadaan inilah Selua mula mengambil peluang. Jadi pada tahun 1509, Diego Lopes de Sequeira dari Portugis tiba di Melaka atas nama diplomasi. Namun pihak Melaka termasuk Tun Mutahir yang masih hidup ketika itu berasa curiga terhadap niat sebenar Portugis. Jadi beberapa orang Portugis ditahan dan selebihnya dihalau pulang ke Goa. Tindakan ni mencetuskan kemarahan di Lisbon. 2 tahun kemudian pada tahun 1511, Portugis kembali dengan kekuatan penuh. Alfonso de Albuquerque mengetuai 18 buah kapal perang dan kira-kira 1,500 orang tentera lengkap dengan senjata moden. Misinya jelas, menguasai Melaka dan seterusnya laluan perdagangan timur. Serangan pertama bermula pada 25 Julai 1511. Portugis mendarat di bahagian utara dan selatan Melaka. Tentera Melayu memberikan tentangan sengit. Sultan Mahmud Shah sendiri turun ke medan perang bersama puteranya Raja Ahmad, seorang parlimen muda yang memikul tanggungjawab besar. Pertempuran di sekitar jabatan utama di Kuala Sungai Melaka memperlihatkan keberanian tentera Melayu. Ramai askar Portugis terbunuh. Namun kelebihan teknologi dan persenjataan akhirnya menjadi kelebihan kepada Portugis. Jadi pada 8 Ogos 1511, serangan kedua dilancarkan dengan lebih tersusun. Dengan bantuan beberapa saudagar asing, Portugis ni berjaya menawan jabatan penting. Dan pada 24 Ogos 1511, Melaka jatuh sepenuhnya ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah berundur ke Pahang, manakala Raja Ahmad ke Muar. Perjuangan tidak terhenti di situ. Dari Paguh hinggalah ke Pulau Bentan, Sultan Mahmud Shah melancarkan serangan gerila ke atas Portugis bersama pahlawan muda Hang Nadim. Namun kekuatan Portugis akhirnya menewaskan saki baki pertahanan. Jadi pada tahun 1526, Portugis menyerang Bentan
Pula tu dibakar dan Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Kampar, Sumatera. Di sinilah baginda mangkat pada tahun 1528. Namun kejatuhan Melaka bukanlah pengakhiran segalanya. Putera baginda bersama Tun Fatimah Alauddin, riayat Shah yang kedua, menubuhkan Kesultanan Johor Riau, Melaka Bukit Tumbang. Tetapi warisannya terus hidup dalam kerajaan-kerajaan baru. Jangan lupa untuk like, subscribe dan hidupkan loceng. Kita jumpa lagi dalam kisah sejarah seterusnya.